Tak semua orang tahu dark side of Pulau Jerejak Penang. Sini, Geng Gio nak story. Selepas British datang ke Pulau Jerejak, penduduk kat beberapa kampung dekat pulau tu kena halau oleh British secara paksaan dan perlu dikosongkan. Sebab pihak British ni nak gunakan tanah ni untuk tujuan kuarantin dan kesihatan awam. Antara 1868 sampai 1871, pulau ni dijadikan tempat pelindungan pesakit kusta. Para pesakit yang dibawa sejak 1871 sampailah 1927 hampir 900 orang. Ramai betul geng. Selain tu juga, Pulau Jerejak ni jadi pusat kuarantin untuk pendatang yang baru sampai kat Penang sejak 1877. Lepas dah cek kalau semua okey, barulah diorang dibawa ke Tanah Besar. Dan pada 1948 pula, masa tu dah wujud penyakit TB dan beberapa bangunan diubah supaya jadi sanatorium TB. So, pulau ni memang penuh dengan sejarah gelap dan kesihatan dari dulu lagi. Tak habis kat situ je geng. Pada 1969 sampai 1993, pulau ni dijadikan penjara menempatkan banduan politik, penjenayah berat dan tokan dadah. Banyak betul dark side dia. Dari sudut geologi pula, Pulau Jerejak ni terhasil daripada batuan granit yang sama macam abang dia, iaitu Pulau Pinang. Lepas tu, kaya dengan flora dan fauna unik dan juga ada hutan tebal yang masih wujud sampai hari ni. Sekarang, pulau ni dah jadi pusat pelancongan yang sangat menarik dengan keindahan alam dan juga kisah-kisah sejarah yang ada. Pulau Jerejak ni bukan je pulau biasa, tapi pulau yang penuh dengan sisi kilap dan ada sedikit fakta geologi. Dan orang kata Pulau Jerejak ni macam Alcatraz of Malaysia. Dapat something,